Hai, dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda beberapa sumber pendapatan yang anda boleh perolehi daripada App Store clone, website ataupun laman web yang menempatkan apps daripada iTunes ataupun aplikasi yang boleh dimuat turun daripada iPad ataupun iPhone, dan ini adalah contoh laman web aplikasi tersebut. Okay, mobileappsmania.com. Okay, mobileappsmania.com. Dan seperti anda lihat di sini, okay, kita turun ke bawah dahulu. Okay, terdapat 3 slot pengiklanan di sini. Ini adalah iklan um, Google AdSense. Ini juga Google AdSense dan ini juga Google AdSense. Dan di bawah di sini anda boleh lihat Ads by Google. Ini juga Google AdSense, Google AdSense, Google AdSense. Okay. Dan di sini pula Angry Birds ini adalah link kepada affiliate untuk produk iTunes. Okay. Sebagai contoh, sekiranya saya klik ke banner di atas banner Angry Birds ini, saya akan dibawa ke iTunes website di mana um, saya boleh beli aplikasi Angry Birds ini. Ini adalah um, itunes.apple.com website. Okay, dan saya boleh beli um, game Angry Birds ini pada harga $2.99. Jadi seperti yang anda lihat sebentar tadi, okay, ini adalah laman rasmi iTunes Apple ataupun App Store bagi produk yang disenaraikan di dalam iTunes, dan anda boleh lihat layout bagi laman web ini adalah hampir serupa dengan App Store clone seperti yang anda lihat di Mobile Apps Mania. Okay? Dan sebentar tadi saya tunjukkan kepada anda, sekiranya seorang datang ke bawah di sini dan klik banner Angry Birds ini dan membuat pembelian, maka saya akan mendapat komisen hasil daripada pembelian tersebut. Dan sesiapa yang klik di sini juga akan memberikan komisen kepada saya, dan seterusnya untuk semua aplikasi yang disenaraikan di sini. Sekiranya seorang datang ke sini dan membuat pembelian, tak kiralah sebarang aplikasi di sini, saya juga akan mendapat komisen. Okey, saya klik salah satu daripada aplikasi di sini, Big Win Baseball sebagai contoh. Sekiranya saya klik di sini, saya akan dibawa ke satu laman web lagi yang menerangkan tentang aplikasi ini dan juga cara bagaimana untuk membeli Big Win Baseball application ini. Okey. Jadi selepas prospek dibawa ke laman web seterusnya ini, di mana laman web ini akan menerangkan sedikit tentang aplikasi Big Win Baseball ini sebagai contoh, dan mereka akan diberikan satu link di sini, download on the App Store. Okey, sekiranya mereka klik di sini dan membuat pembelian, maka saya akan mendapat komisen daripada pembelian aplikasi ini. Okey, nampak walaupun ianya murah, tapi um, sekiranya saya dapat menjual dengan banyaknya, maka komisen ini akan bertambah banyak kerana bagi produk yang harganya amat murah ini agak senang sikit untuk dijual. Jadi uh, gameplay di sini ialah anda perlu membawa sebanyak trafik yang mungkin untuk menghasilkan jualan yang banyak. Dan sebelah kiri di sini pula adalah banner um, yang akan pergi ke produk di ClickBank. Sekiranya seseorang datang ke sini dan klik banner ini dan membeli produk ini. Okay, produk ini produk yang menunjukkan bagaimana untuk menghasilkan aplikasi mobile apps ini, maka saya akan mendapat komisen daripada jualan produk ini juga. Okey, dan di bawah ini anda boleh lihat sekali lagi Google AdSense di sini. Google AdSense ini adalah affiliate bagi produk Angry Birds, dan juga Google AdSense di bawah di sini sekali lagi. Jadi anda boleh lihat terdapat 3 sumber pendapatan yang anda boleh hasilkan daripada mobile apps clone seperti yang anda lihat di sini. Okey. Dan untuk mendapatkan link affiliate bagi uh, apps download on the App Store ataupun iTunes
apps di sini. Okey, anda perlu pergi ke linkshare.com dan anda perlu sertai program affiliate bagi Linkshare ini. Okey, anda boleh klik di sini publishers join now. Anda boleh klik di sini dan anda boleh isi maklumat tentang diri anda. Pastikan anda isi maklumat yang betul kerana sekiranya anda menghasilkan pendapatan, mereka akan menghantar komisen kepada anda dan anda nak pastikan nama anda tertulis di cek yang dihantar dan bukan nama orang lain. Jadi pastikan anda mengisi ruangan ini dengan tepat dan seterusnya selepas anda menyertai program affiliate link share ini, anda cari program iTunes di dalam ruangan ahli dan request ataupun minta pengesahan bagi uh, aplikasi anda untuk menjadi affiliate bagi produk iTunes. Okey, jadi pertama sekali anda sertai program affiliate link share di sini. Okey, link share dan seterusnya anda request iTunes di dalam ruangan ahli link share di sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah ClickBank. Okey, anda boleh klik di sini learn more ataupun anda boleh klik di sini affiliates dan anda boleh terus klik sign up di sini untuk menyertai program affiliate ClickBank. Okey, dan untuk Google AdSense anda boleh boleh juga pergi ke google.com/adsense di sini dan juga apply program Google AdSense di sini dan setakat yang saya tahu sekarang ini agak sukar sedikit untuk mendapatkan akaun Google AdSense di sini. Jadi sekiranya anda tak nak lakukan pendaftaran sendiri, maka anda boleh pergi ke forum wangcyber.com dan anda cari servis untuk mendapatkan akaun Google AdSense. Terdapat beberapa orang di sana yang menyediakan perkhidmatan mendaftarkan Google AdSense di wangcyber.com. Saya sendiri baru sahaja menggunakan servis mereka untuk mendaftar 3 akaun Google AdSense. Okey, dan seterusnya selepas anda mendapat link affiliate ataupun ID bagi keseluruhan Google AdSense, ClickBank dan juga link share di sini, anda perlu pergi ke ruangan WP admin. Okey, untuk App Store clone website anda dan anda boleh lihat seperti yang tertera di sini. Sebagai contoh, ini adalah ruangan WP admin saya dan anda boleh pergi ke appearance di sini dan klik kepada widgets. Okey. Dan selepas itu anda akan dibawa ke ruangan seperti yang anda lihat di sini, iTunes ID. Okey, pastikan iTunes ID anda masukkan iTunes ID ini selepas anda dapat pengesahan daripada iTunes di dalam link share anda. Dapatkan ID iTunes tersebut dan masukkan di sini. Saya telah pun masukkan iTunes ID saya di sini. Dan seterusnya, lepas itu anda klik save di sini. Okey, anda seterusnya turun ke bawah di sini. Bottom add one. Okey, ini adalah kod Google AdSense. Okey, masukkan generate Google Code AdSense anda untuk size 300 300 by 250. Okey, ikut size di sini dan klik save sekali lagi dan lakukan untuk add kedua dan ketiga di sini. Okey, sama saja dan seterusnya anda datang ke bottom add di sini. Okey, bottom add di sini seperti yang tertera di sini, replace iTunes ID anda dengan replace ini dengan iTunes ID anda. Okey, sebenarnya di sini. Okey, saya telah pun replace ID ini dengan ID saya dan saya klik save sekali lagi. Kemudian untuk bottom add di sini adalah Google AdSense code. Okey. 728728 by 15. Okey, sama seperti bottom add 1, 2 dan 3 di atas. Dan sebelah kiri di sini ini adalah untuk
ClickBank anda, replace ClickBank anda di sini. Okey, itu sahaja. Dan Facebook Lite, anda boleh ikut arahan di sini sekiranya anda ada akaun Facebook fanpage. Okey, sekiranya anda ada Facebook fanpage, anda ikut aja arahan yang tertera di sini. Dan tracking code di sini, ini sedikit advance. Sekiranya anda tak isi pun tak apa. Okey. Jadi selepas anda klik di situ save di sini, klik save untuk setiap pindaan yang telah anda lakukan, maka mobile App Store clone anda sudah pun dikonfigurasikan seperti mana yang anda lihat pada Mobile Apps Mania. Seperti yang anda lihat di sini, saya telah pun customize ke semuanya link affiliate saya. Sebagai contoh, ini adalah link affiliate saya, ini link affiliate saya, Google AdSense saya dan juga link affiliate saya di sini bagi produk ClickBank. Jadi setakat itu sahaja video ini bagi menerangkan bagaimana anda boleh mendapat komisen daripada App Store clone website seperti yang anda lihat di depan mata anda sekarang.